Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang 5 ciri murid sejahtera yang menjadi tonggak lahirnya generasi cemerlang dan gemilang. Ciri yang pertama ialah beradab, iaitu pelajar yang memiliki akhlak mulia sentiasa menghormati orang lain dalam setiap tindakan. Selain itu, ciri yang kedua pula ialah berilmu, di mana setiap individu perlu sentiasa menuntut ilmu kerana ilmu merupakan kunci kejayaan pada masa hadapan. Ciri yang ketiga pula ialah berkemahiran, iaitu setiap generasi muda perlu menguasai pelbagai jenis kemahiran sebagai persediaan menghadapi cabaran dunia moden. Yang keempat, berdaya tahan, iaitu insan yang cekal menghadapi ujian dan tidak mudah berputus asa akan mencapai kejayaan dalam kehidupan seharian mereka. Akhir sekali ialah berkeyakinan. Setiap individu yang yakin akan menyerlahkan potensi dirinya serta berani melangkah perubahan dalam peningkatan kemajuan hidup. Sebagai calon pemimpin murid yang berwibawa, saya yakin murid sejahtera mampu melahirkan generasi berkualiti tinggi, masyarakat harmoni dan pemimpin berintegriti demi kegemilangan negara. Oleh itu, sematkanlah dalam diri bahawa murid sejahtera ialah asas kepada lahirnya generasi hebat yang bakal mengangkat martabat negara ke pesada dunia. Terima kasih.